Number one podcast in Sabah. Legit! Promoting Tarap, Poso and Amplang to the next level. This is Kinabalu Podcast. My podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh minuman paling pure dan refreshing nombor 1 di Sabah, Covec Water. Diperoleh dari sumber asli yang tulen dan segar. Covec Water adalah pilihan nombor 1 anda. Tanpa ada order Covec Water untuk majlis anda mahupun hotel, resort, cafe Betul. dan institusi anda di www.covecwater.com atau email mereka terus di covecofficials@gmail.com. Ya, anda juga boleh terus WhatsApp mereka di talian 010-9000-271. Saya ulangi, 010-9000-271. Punkis. Hoi. Like a lovely stream, I keep running towards a dream. Moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. Moving on, moving on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Super legit. Dan hari ini satu sejarah telah tercipta. History has been made in Yeah. the studio. Ya, di studio Flanagan B. Yes sir. Di mana? Yang Ada mana? Yang mana di yang mana? Kuda yang mana? Yang mana kita ada satu celebrity guest yang saya anggap sangat down to earth, yang saya hormati dan saya sangat respect dari segi dia punya, dia punya usaha dalam membina balik. Membina balik maksudnya dia pernah runtuh ni. Ya betul. Ya. Jangan jangan berhenti, teruskan. Ya, teruskan. Saya teruskan. Ada banyak lagi ni. Dia ni dikenali sebagai saudagar temasek kini sekarang ini. Dikenali sebagai saudagar perfume. Dikenali sebagai saudagar Sabah saudara lagi, sekarang saudagar Balang. Betul. Satu studio ni wangi saudagar Balang ni. Wow. Dia juga dikenali sebagai yang paling dikenali di satu Malaysia ni, paling kontroversial lah. Please welcome Syuk Sahab. Macam mimpi kan. Dia macam mimpi. Sebenarnya aku dengan Ricardo kita kenal agak lama, sejak aku dekat dalam Okay Let's Go kini. Gitu. Masa tu Ricardo dia selalu DM dan kita jumpa dekat event. Sebab Ricardo banyak masuk event Singapura. Ya, betul. Dan aku cakap okay, satu hari aku mesti akan sampai juga Kinabalu Podcast. Cuma tak tahu dengan cara macam mana. Mungkin Ricardo akan bayarkan tiket flight ke apa kan. In the plan. In the plan. Pakai Rolex boleh takkan tak boleh kan. Wow, rupanya dah niatkan. Rolex tu yang niatkan saya tahu. Tapi itulah, Menyesal aku pakai jam ni. jodoh dia kata ketika tiba-tiba aku dapat satu event dekat Tuaran, makan-makan dekat Tuaran. Lepas tu tiba-tiba Ricardo tanya, kau ada dekat Tuaran ni? Aku cakap ada. Betul. Datang Kinabalu, cantik. Tapi itulah, dengar juga tadi air nombor 1 di Sabah. Air apa tadi? Sponsor tadi? Covec Water. Covec. Tak ada kita nak try. Betul ada. Nanti kita bagi. Okey dah. Sedap. Tapi Covec Water ni dia startup company, dia baru. Okey. Dia punya air masih dalam kilang. Tapi launching diorang this month. Okay. Ini adalah airtime yang pertama diorang. Covec Water dia air Mineral macam water. It's a mineral water macam Normal biasa. mineral water. Tapi the purest lah orang bilang. Asli daripada Sabah lah. Terbaik. Covec Water. Dan satu lagi aku suka Kinabalu Podcast sebab selalu aku dengar radio je yang ada legit, super legit. Kinabalu Podcast number 1 super legit. Hey Syuk, aku mau tanya kau, apa kau buat di Sabah ni Syuk? Kenapa kau di sini? Okay, macam aku cakap tadi, aku kongsi tadi, start bermula 23 hari bulan. Sebenarnya aku ada buat masuk satu event. Satu event makan-makan di Padang Tuaran Sabah sampai 27 hari bulan. Esok lah tu, sehingga hari Ahad ni. So selama 5 hari ni aku masuk, aku meniaga air balang yang tadi Ricardo ada sebut, saudagar balang. So sebenarnya cerita tentang perjalanan saudagar balang ni dia unik tau. Macam mana unik dia?
dia tak ada in plan. Dia bukan dalam satu plan yang macam selalu aku buat saudagar temasik. Bahawa saudagar temasik ada saudagar kerabu, lepas tu kita ada jual saudagar perfume. Saudagar balang ni kebetulan masa tu raya aku pergi Sandakan. Okay. Aku beraya dengan anak-anak aku dekat Sandakan. Lepas tu kat situ nak hantar anak-anak aku balik dekat Beluran. Okay. Sebab masa datang tu bekas mak mentua aku yang hantar. Okay. Lepas tu masa diorang balik dulu, Okay. dan masa nak hantar anak-anak aku balik Sandakan, aku nak sewa kereta. Okay. So bila aku sewa kereta, terserempak dengan seorang yang buat bisnes sewa kereta ni, nama dia Boy. Okay. So secara tak langsung, sembang punya sembang, Boy ni rupanya dia dah 20 tahun meniaga air balang. Okay. Di sekitar Sabah. Dia masuk event. Okay. Lepas tu which is yang aku rasa macam Why not? Why not? Aku try. Dia starting dengan 8 balang. So aku cakap, kalau kami saudagar temasik join, kita buat satu branding saudagar balang, kita tambah lagi 8, kita try terus expand ke 16 balang air. Okay, kau selain kau ada di mana-mana podcast lah di Malaysia ni, dan juga Singapura, kau dekat OLG. Okay, let's go. Number 1 podcast di Nusantara. Ya, Alhamdulillah dah tutup. Dah tutup. Gaduh ke? Tak ada lah. Tak ada lah. Member semua Member semua. Lepas tu kau lepak bapak Di Singapura. Sekarang Dol Podcast. Dol Podcast. Wow. Dol Podcast. Yang panggil Kina Boleh Podcast ni. Di Sabah. So aku mau tanya kau dari segi bisnes ni, kau antara orang artis yang aku rasa yang betul-betul business minded, yang sangat lain daripada lain. Kau usaha kau to the next level, bro. Kau penetrate Malaysia market, kau penetrate Singapore punya market. Now kau dah pergi Sabah pula. Dia sebenarnya kalau kau tanya aku, Ricardo, aku tak ada basic dalam bisnes. Langsung aku tak pernah meniaga. Tapi UPSR kau 4A kan? UPSR kau 4A aku dengar. UPSR 5. 5A. Lagi up. UPSR 5. PMR 6. Kau sikit pandai tu, bro. Genius, bro. Tak ada lah. Okay. So memang tak pernah meniaga basic. Lepas habis sekolah pun kerja dekat panggung wayang, kerja koyak tiket wayang. Okay. Terjadi macam yang kau cakap sebenarnya, Ricardo. Masa aku di tahap yang selesa, masa tu jadi announcer radio, buat jadi MC, banyak job MC, lepas tu jadi host. Then suddenly ada satu saga berlaku, salah sendiri. Salah sendiri. Yang berlaku membuatkan semua benda tu diambil balik, ditarik balik. Ialah kita pun tahu benda tu pinjamannya pun. Betul. Membuatkan aku terpaksa terjun dalam dunia bisnes. Sebelum ni kau bukan buat macam ni? Tak ada. Aku tak pernah, Ricardo. So, kau kejap. Kau host TV kira number 1 masa tu, rating paling tinggi. I Can See Your Voice. You doing very good that time, bro. Alhamdulillah. DJ radio pun masa tu dekat Hot FM dah ada gaji bulan. Tapi itulah orang cakap, bila benda tu berlaku, so aku memang tak ada exit plan. Duit pula masa tu memang dah habis langsung, Ricardo. Dan benda ni memang aku dah cerita dekat beberapa podcast yang lain. Cuma aku recap balik, aku tak ada jalan, aku terpaksa terjun dalam dunia bisnes. Dan aku kena terima kasih sangat-sangat sebab Singapura satu tempat yang memberi aku satu platform di mana aku dapat bergerak balik, aku dapat meniaga, aku dapat menjual, dan penerimaan dan support daripada orang-orang Singapura tu sendiri sangat-sangat baik. So kau first mula-mula buat, kau first business ni, kau masuk pergi Singapura terus? First aku bisnes memang terus ke Singapura. Masa tu aku buat sabun yang dibuat daripada volcano, gunung berapi. Okay, aku dengar. Dia boleh kurangkan eczema, dia boleh putihkan kulit. Dan first kami terus masuk event di Singapura. Dah tu Sarangi Serum. Sarangi Serum datang selepas sabun tu. Selepas aku dah belajar selok-belok tu, dan aku buat Sarangi Serum. Lepas tu adanya satu platform TikTok. Aku jual dekat TikTok, sampailah kena ban. Aku punya beg kuning sebab kita tak boleh nak buat cabutan bertuah. Kena ban. So aku pun dah tak aktif kat TikTok.
So sekarang ni memang kalau kau tanya aku, fully business aku memang semuanya di Singapura. Bermulalah daripada sabun, lepas tu sarangi serum, Nasi perfume, kerabu sekarang. nasi kerabu, Perfume dah sebut tadi. perfume, nasi kerabu, dan yang terbaru Golden Bao. Ya Golden Bao. Golden Bao Chinese beef Dengan roti. Dengan Acik dah. Dengan Acito, lepas tu dengan Suhari, juga ada Hanisa, ada Nina Zazali. Ini juga adalah antara influencer kuat dekat Singapura. Betul. Dan nasi kerabu tu juga yang keluarnya nama saudagar Temasek bersama aku dan partner aku Adam. Adam ada di sini ya? Adam ada kat sini. Wow. Tapi ada orang Singapura. Ada orang Singapura. Oh, okey. So kau venture into banyak bisnes. Sekarang pergi Sabah pula. Tadi kau sudah cerita macam mana kau boleh masuk Sabah. So selepas kau masuk dalam dunia bisnes ni yang kau tiada background berlangsung, macam mana kau perubahan transition kau tu daripada real celebrity yang TVC dan radio tu, apa perubahan yang paling besar kau rasa ketara? Aku rasa aku untung, ataupun tak tahu nak kata untung ataupun aku bernasib baik, sebab ketika sebelum aku menjadi selebriti, hidup aku bukanlah daripada asal keluarga yang senang. Betul. Okay. So memang aku pernah hidup yang bawa RM5 pun dah boleh makan, ada RM5 pun dah boleh keluar dengan kawan-kawan, boleh enjoy naik motor semua. So bila berlaku satu part saga yang aku jatuh, down, memang down, of course memang down, ada rasa tertekan, tapi dia tak ada rasa sampai satu perasaan yang aku malu untuk aku keluar balik untuk berniaga. Sebab kalau aku tak malu untuk mengaku dekat Singapura sebenarnya, Ricardo, kalau kau jumpa aku berniaga, aku pergi orang ke orang. Aku nampak. Betul. Aku kau pakai bakul tu. Aku bawa bakul. Aku bawa serum dulu, aku bawa bakul, aku bawa minyak wangi, dan aku akan. Kau dah malu? Ya, aku tak ada perasaan tu. Kau dulu nombor 1 host di Malaysia. Ya, sebab dulu aku dah pernah rasa benda tu. Aku dah pernah rasa yang hidup ni, dia, kalau kita susah, kawan-kawan, family akan ada, tapi bukan untuk selamanya. Dia akan jadi satu beban kepada diorang. Kalau nak bangun, dia tetap diri sendiri. Kawan-kawan, family semua boleh push, boleh bagi kau sokongan, boleh bagi kau dorongan, malah mungkin boleh bagi kau sumbangan untuk kau bangun, tapi betul, takkan selamanya. Betul. So apa yang aku buat ialah aku try untuk push diri aku sendiri, yang aku rasa aku pun tak nampak lagi ada artis lain yang buat kot. Betul. So aku tak kisah, aku buang benda tu. Aku anggap itu mungkin salah satu daripada PR aku. Ya, mungkin ada untungnya aku di situ, orang masih lagi mengenali aku. Dan itu aku cakap balik. Aku terpaksa cakap Singapura bukan sebab aku nak besar-besarkan Singapura. Bukan kata aku nak kata Malaysia ni tak bagus, tidak. Cuma di Singapura ni yang aku nampak ruang. Ketika aku jalan, aku jumpa diorang, walaupun masa tu ketika kes aku tu baru lagi. So aku jumpa diorang, aku approach, dan aku tak nampak sikit pun riak wajah yang macam memandangku, dia ni kita tak payah support dia. Tak ada. Culture tu tak ada di Singapura. So bila aku approach, diorang kenal, memudahkan lagi untuk diorang beli. So dekat situlah berkembangnya bisnes aku. Dan aku jumpa beberapa rakan bisnes dekat Singapura ni. Itulah dia, Ricardo. Alhamdulillah, jalan kau sudah tertulis begitu. Mungkin kan sebab you are once a big shot di Malaysia. Kau menang macam-macam. Lepas tu kau di TV, di radio, kau big sum. Tapi aku dah tahu masa saga tu berlaku tu, self reflect kau punya refleksi diri kau terhadap apa yang berlaku. Kau akui dan macam mana? Betul. Okay. Sampai sekarang pun sebenarnya aku adalah orang yang macam kalau ada berlaku viral, aku ambil senang kata orang sebut viral lah viral pasal aku ke apa, aku jenis bukan orang yang akan react dekat media sosial. Itu adalah aku. Jadi apa yang orang cakap, memang aku tak suka untuk react. Sama ada salah ataupun betul, biar aku sendiri yang aku pegang. Kalau salah pun aku di situ, aku akan betulkan diri aku. Kalaupun aku betul, aku tak akan melenting untuk cakap
yang benda ni aku betul. Jadi Jadi sedikit sebanyak aku rasa benda tu bila aku buat macam tu dia kurang memberi aku tekanan, aku rasa. Okay. Aku sebenarnya follow kau lama, so aku tengok macam daripada kau drop tu, lepas tu kau pelan-pelan naik, tapi ada lagi cerita. Lepas tu macam aku macam mana mau cakap, aku respect macam mana kau handle ni situasi. Sebab banyak controversial, sorry, tapi kau dapatlah melinting, lepas tu buat macam live TikTok ini explain Meluah di sana kan, macam mansplaining. explain begitu kan. Sedangkan the Malaysia ataupun ini consumer, dia menunggu kau punya respon kepada yang viral ni kan. Betul. Sebenarnya Kenny, kalau nak cakap kata kuat, sebenarnya tak kuat juga. Ketika awal-awal aku berniaga dekat TikTok, banyak komen-komen yang negatif yang teruk macam gila babi dia. Macam jual sarang hair serum. Ni mesti curang hair serum. Pakai serum ni, pakai serum ni akan curang apa semua kan. So dia aku tak tahulah macam mana aku boleh jadi macam tu, sebab tak semua orang macam tu. Kita kena anggap tak semua orang boleh jadi macam tu. Aku bersyukur juga ada sedikit kekuatan yang lepas je daripada live tu aku down. Tapi ketika live tu aku tanam dalam kepala otak aku, kalau aku down dekat sini, habis dah. Apa lagi benda lain? Apa lagi benda yang aku lagi buat? akan down lagi. Macam mana yang akan pergi lagi? Begitulah sebenarnya. Macam mana kau build up balik kau punya ni lepas berlaku tu? Susah. Bukan satu benda yang mudah. Aku buat direct selling. So dia sebenarnya bukan datang daripada aku sendiri ya. Maksud aku dari segi mental kau, macam mana kau build up balik kau punya ni kekuatan mental kau lepas berlaku? Mesti sakit bro kan daripada aku. Sakit bro ya. Aku sendiri sampai aku sekarang makan ubat Xanax tau. I see. Xanax saya tahu apa tu. Aku ada depression, aku ada anxiety dan menyebabkan aku makan ubat Lezapro, aku makan Xanax dan memang aku dapat description pada doktor. So maksudnya aku bukanlah sekuat yang orang tengok. Cuma yang mungkin berbeza, aku dapat bukanlah fully panjat, tapi alhamdulillah aku kalau cakap dia bukan aku nak pergi Islami. Tapi sebenarnya Ricardo, kalau kau tanya aku dari mana kekuatan tu aku dapat, daripada mana apa semua pun, aku kena patah balik pada dia juga. Betul. Pada Allah. Pada Allah juga. Memang kalau yang kuat tu bukan aku. Kalau Allah kata aku tak boleh bangun, kalau Allah kata kau akan di situlah. Tapi kalau Allah kata okey, kau cuba dan memang kau akan dapat, dia yang akan bagi, so dapatlah. Kau akan cuba. Wow. You're strong man. Strong man. Ambil ubat lagi. Memang sentiasa follow up, review dengan doktor lah. Follow up. Memang follow up. Dia kadang-kadang dia ada satu timing yang masa, kadang-kadang boleh buat dengan aku jadi shaking. Aku akan rasa macam aku akan kena heart attack. Dia lebih kepada macam panic attack. Dia start daripada overthinking mungkin. Betul. Overthinking bila semua benda satu problem tu muncul dan kita overthinking macam tu lah. Betul. Bro, aku respect sangat dengan kamu sebab bukan semua orang boleh bangun balik dari apa yang kamu lalui tau. Apalagi yang selebriti punya punya level punya kind of stress kau. Yang orang-orang biasa dia ada stress, lepas tu dia pergi bukan dia ambil inisiatif untuk berjumpa dengan doktor, then dia pendam sendiri. Pendam sendiri, then God knows apa yang happen lah lepas tu lah kan. Betul. Tapi kau bangun balik bro. Which is great. Dia sebenarnya, kalau orang tanya aku pendapat kan, dia bukan bangun balik, dia lebih kepada kau kena patah balik. Kau kena patah Back balik kepada apa yang fitrah dia. Sebab dulu aku rasa aku terlampau jauh kini. Dulu time aku ada semua, aku macam ada, yelah macam Ricardo cakap, wah dia nak number someone kalau dekat Malaysia. Kalau buka TV boleh nampak muka dia. Tapi hakikatnya aku rasa aku adalah orang yang paling teruk aku bad boy lah. Tak pernah berterima kasih, tak pernah rasa bersyukur. Masa zaman kau naik tu. Tak pernah rasa bersyukur. Dan dia
Simpelnya sekarang walaupun aku tak rasa yang mungkin aku ada semewah dulu, at least hidup tu dia rasa terjaga sedikit, tenang sikit. Jadi bila cakap pasal bangun tu, dia bukan lebih kepada bangun, dia lebih kepada engkau sedar, engkau U-turn balik, engkau patah balik, dan engkau betulkan apa yang kau rasa wajib engkau betulkan, dan daripada situ engkau akan nampak diri engkau di jalan yang engkau rasa okey, ini jalan yang betul. Wow. Terus macam Mana orang nampak kan, orang I mean netizen ni, aduh, especially netizen Malaysia, kau tahu macam mana. Dia bukan kata netizen ni, Ricardo. Dia kadang-kadang kawan-kawan pun sama. sekalian. kawan-kawan bereaksi lain lah. Sebab dia akan ada sampai satu tahap yang bila orang dah tahu engkau dulu ni macam mana, engkau jumpa dengan kawan-kawan, apabila kawan-kawan tengok kau macam ni, kawan-kawan akan rasa macam kau ni fake ke sebenarnya. Sebab dia orang tahu macam mana kau dulu kan. Sebab dia betul lah. Ada ayat yang pernah cakap, dia sampai satu tahap kawan-kawan yang lama kenal kau takkan percaya dengan engkau yang sekarang. Budak-budak yang baru kenal kau mungkin tak tahu segila mana engkau dulu. Gitu. Itu dia. Kau banyak kawan selebriti. Aku rasa hampir semua selebriti di Malaysia kenal Syuk Sahar. Tapi adakah kawan kau yang zaman kau tengah up tu, yang baik sama kau, tapi bila kau sudah down sekarang, sudah kira tiada telefon, kira anggap kau tidak reply, mungkin tidak pernah sudah kontak kau, adakah? Aku tak salahkan dia orang lah, Ricardo. Sebab maksudnya adalah maksudnya adalah tak salahkan dia orang pun. Dia mungkin dia orang merenggang dengan aku sebab dulu kita selalu jumpa kat set. Selalu kalau kita kawan-kawan pelawak, kita akan selalu ada dalam program lawak. Dia akan buatkan ikatan tu, kita kukuh. Jangankan kata kawan industri, kita sekarang dah besar, berapa banyak kawan-kawan kita time kecil yang masih dengan kita. Betul. Sebab kita dah tak bersama dengan dia orang. Jadi apabila alam kita tu dah satu alam yang lain, dia orang tetap dalam dunia industri. Kadang-kadang kita nak bersama dengan dia orang pun kita tahu dia orang sibuk dengan industri. Kita sekarang dah dengan dunia meniaga. Kira pandai jawab lah. Tapi reality lah. Hai, kamu. Kalau tidak takkan sampai sekarang wartawan tak dapat korek. Kita buka korek dia sampai dapat. Syuk, ini ada orang banyak tanya lah. Orang ke kau? Pandai kamu. Ada orang DM tanya. Dia tanya, Syuk ni dia sekarang apa status Syuk ni? Dia cakap, aku boleh kongsi. Untuk kat Malaysia, aku rasa viral kot. Dalam raya hari tu sebenarnya aku dengan ex-wife aku yang baru, kami buat keputusan untuk bawa haluan masing-masing. Cuma sekarang ni tempoh idah tu tak jatuh lagi sebab wife masih dalam pregnant. Itulah. So kalau untuk aku sentuh benda ni lebih dalam, aku rasa aku tak nak sentuh benda ni lebih dalam sebab of course kalau cerita tu keluar pada mulut aku, dia akan, dalam cerita aku mesti aku hero. Dalam cerita dia mungkin dia hero. So dalam cerita majalah lagi lain. Plot twist. Ada plot twist. So pada aku mungkin dekat situ ada kesilapan daripada kami berdua. Mungkin ada kekurangan daripada kami berdua. So untuk aku rasa di saat dan ketika ini adalah jalan terbaik yang aku buat. Bukan hanya untuk aku, tapi yang aku rasa yang terbaik untuk dia juga. Dalam masa yang sama aku pun doakan yang terbaik untuk dia juga. Baik. Wah. So kau akan jadi bapa lagi? InsyaAllah. Maksudnya kalau ni masuk anak yang ketiga lah. Dua orang anak aku disandarkan dengan family mertua dulu. Satu dah 9 tahun, satu dah 6 tahun. Dua-dua dah masuk sekolah juga. Berkaitan dengan itu, aku mau tanya kau, macam mana kau keep contact kau punya family? I mean anak kau lah. Anak-anak kau macam mana? Adakah daily kau akan video call? Berapa often kau akan jumpa dia orang? Video call. Cuma dulu itulah dia. Dulu kekurangan aku sebab bila di Sabah dia dah jadi, aku banyak yang terlepas. Aku banyak yang terlepas kini. Aku banyak yang terlepas yang pembesaran dia orang. Aku tak pernah lagi pergi sekolah dia orang tau.
Tak pernah lagi pergi sekolah dia orang kat Sabah. Yang aku rasa ini time dia. So masa ni aku ada masa sendiri yang agak banyak. So mungkin aku akan selalu juga ke Sabah. Dan itu juga salah satu antara point yang aku wujudkan satu bisnes aku dekat Sabah. Betul. Supaya aku akan mungkin aku sentiasa akan ada masa di Sabah dan aku akan try curi masa tu untuk jumpa anak-anak aku Ain dan Eli ni. Wow. Baiknya. So kalau tak dapat macam ni, kau akan contact video call apa semua. Untungnya sekarang kita dah ada video call. WhatsApp untungnya untuk macam akulah, bahayanya untuk para suami lah kan. Lama. Dia ke situ. Tak adalah. Segue. Gurau. Tak boleh bergurau pergi surau. Tapi untungnya sebab dah ada video call, anak-anak aku pun dah ada phone masing-masing. So boleh video call, boleh bual dengan diorang. Siok batu. Betul bah? Siuk bah. Okey bah kalau kau. Itulah. Syuk, kau tidak since kau diorang tahu kau ni bagus dalam kau punya bakat, dan kau pernah bawa I Can See Voice tu pun nombor 1 di Malaysia. Kau pernah host Hot FM kot kan. Di industri sekarang tiada yang macam mau kontak kau balik kah? Ataupun diorang masih stigma yang lama yang macam is a bad impression for the TV station begitu? Aku tiada di meja diorang, jadi aku pun susah nak cakap tentang tu. Dan aku cuma boleh yakinkan diri aku dengan satu benda. Sekarang ni artis yang baru, artis yang berbakat, artis yang ada rupa lagi semakin hari semakin banyak. Kalau kita tengok wajah-wajah baru, Mirul Aiman, kejap lagi cerita macam-macam keluar, lagi bagus. Lepas tu lagi banyak hosting yang lagi power. So untuk dia, aku nak tembus tu balik, aku sendiri yang cakap dalam diri aku, macam aku yang tak yakin. Macam kau yang budak baru. Aku yang tak yakin. Aku dah terlampau lama tinggalkan satu industri tu. Macam adakah aku dapat compete lagi dengan dia orang? Aku rasa dapat lah bro. Masih lah. Orang masih ada. Tapi satu lagi, zaman sekarang aku tengok dia dah pergi kepada zaman influencer tau. Oh ya, betul-betul. Influencer yang up sangat kan sekarang. Influencer kalau kita tengok sampai channel Warna pun tutup tau. Channel Astro Warna satu platform tutup. Cuma mungkin dia orang dah fokus untuk pergi ke Prima apa semua. Tapi pada aku sekarang, orang dah lebih tengok influencer dah berbanding artis. Tapi melainkan artis-artis filem lah. Macam kalau kita tengok still cerita Baranaga yang baru ni, Black Brothers still meletup lagi. Rosham Nur semua masih betul. Rosham Nur, Walid nak tutup mata. Tutup mata banyak Walid. Cerita Walid meletup lagi. Tapi kau pernah kau rasa macam aku mau balik ke situ juga one time? Ada kau rasa macam gitu? Aku sebab kau memang anak seni. Kau menang Raja Lawak. Kau memang ada bakat kau di situ. Kau ada pernah tersirat di hati kau yang aku mau one day aku mau balik juga ni. Sebab tu aku buat podcast. Sebab tu. So ada rasa macam still in the industry. Cinta aku pada seni bersuara, seni bercakap. Sebab serius ni gaduh. Aku suka Kinabalu podcast sebab background korang cikgu Ricardo, cikgu Kenny, sebab bercakap dia ada isi. Sebab tu aku suka podcast. Sebab pada aku podcast semua orang boleh buat, tapi seni suara tu tak semua orang ada. Podcast kita boleh je panggil, jumpa kat bawah, tarik 2-3 orang budak, jom dek naik buat podcast. Boleh bercakap, tapi apa isi yang korang cakap tu? Baik. Apa barang yang korang ketengahkan tu? Sebab aku cinta barang tu. Sebab kita di radio, kita takkan boleh cakap satu benda yang kosong, yang tak ada faedah, yang macam radio sangat-sangat sensitif. Even kalau kita cakap podcast ni pun sebenarnya sangat-sangat sensitif. Competition. Sebab orang mendengar. Orang mendengar. Bila orang mendengar, orang sama dia dapat apa yang kita sampaikan, ataupun dia akan faham benda lain. Naratif tu, yang kita nak sampaikan. Jadi sebab tu semua orang boleh buat podcast, tapi seni suara tu tak semua orang ada. Sampai sekarang pun kalau kau tanya aku, antara podcaster yang aku minat tetap Zah.
Zah Ismail. Zah Ismail. Okay. Sebab pada aku dia punya isi, dia punya cara dia carry podcast. Din Nur Rahim pun bagus. Betul. Dengan dia punya Sabtudin. Sebab kita boleh tengok tau. Orang yang bagus dalam industri podcast, campaklah dia ke mana saja sekalipun, Tetap hidup. dia tetap akan hidup, dia tetap akan fly. Sebab itu seni suara. Dia kalau mungkin akan ada orang yang hebat di seni di bidang dia masing-masing. Contohnya kalau kita letak seorang pelakon yang power datang buat podcast, dia pelakon yang betul-betul hebat. Tak setentunya dia power di podcast. Betul. Sebab lain bidang. Lain bidang. Lain bidang dan knowledge tu yang penting. Macam mana kau gaya bahasa kau, macam mana kau soal engage orang, bercerita dan sebagainya kan. Sebab kita tak ada skrip. Betul, mana ada. Kita dah berborak hampir 30 minit lebih ni. Tak ada skrip. Tak ada skrip. Kau bayangkan orang yang tak tahu nak bercakap, duduk kat sini, kita nak cakap apa ni 30 minit? Betul. Kan? Kita tengok, yalah kau okay. Jadi sayang kepada seni tu sebenarnya itu yang aku luahkan dalam podcast. Dan sebenarnya aku sendiri pun ada target, InsyaAllah kalau ada rezeki aku teringin nak buat satu podcast aku sendiri. Yang mana konsep dia, aku rasa aku nak buat konsep, aku nak cerita tentang perjalanan aku U-turn tu. Perjalanan patah balik tu. Sebab banyak benda yang aku dapat dan banyak benda yang aku share yang aku rasa dia tak cukup untuk aku share kalau satu episod, 2 episod. Untuk benda yang aku rasa aku dapat, yang aku perlu share dengan orang. So kau pernah share dalam dalam OLG pun pernah share, macam-macam platform pernah share. Tak pernah cukup. Sebab bila kami dengar dia ada detail yang baru. Dia ada detail yang baru. Ada pengajaran yang baru lagi. Betul. So dia macam fresh. Ya fresh. Lepas tu aku macam dah cukup lah, dengar lagi next episode, dah cukup lah. Seni. Seni. And at the same time kita sekarang tengah live juga. Ada soalan. Tapi saya tidak tahu mau tanya tidak ni, dia bagi soalan panas lah. Boleh. Tanya je. Tanya. Kalau Syuk dah boleh jawab, aku jawab. Manager. Okay, aku tanya terus lah. Soalan panas, Mr. King cakap, perempuan suka Syuk sebab rupa, ayat cinta, fizikal atau wang ringgit? Ini macam soalan bos James begini ni. Tak, masalah dia adakah perempuan suka Syuk? Itu soalannya. Itu soalan yang betul. Aku tengok lelaki yang banyak. Dia kalau dia itulah bila kita mencorakkan diri kita dengan satu benda yang pernah terpalit, dia akan carry. Macam contohnya penceraian aku kali ni, yang sebetul-betulnya aku cakap tidaklah disebabkan apa yang berlaku semasa perceraian aku yang pertama. Ada sebab tertentu yang aku rasa kalau aku buka di sini, dia akan menjadi satu isu yang lagi sensitif. Cuma apa yang boleh aku cakap, kalau nak kaitkan tentang perempuan, dulu masa perceraian aku yang pertama, yang semua orang pun tahu memang aku masa tu melibatkan perempuan. Jadi, curang lah bro. Curang. Ayat tu yang aku nak sebut tu. Terima kasih. Macam kau marah aku je. Sorry. Aku tak nak cakap tu, kau cakap lah pula. Yang terbaru, yang kali ni tak ada kaitan pun pasal aku curang. Carilah sama ada aku ada bercinta dengan siapa ke apa ke yang menyebabkan perceraian kedua. Tidak melibatkan sedikit pun kes kecurangan pun. Cuma mungkin lucknya tak ada dengan perempuan. Jadi tak ada perempuan pula yang suka isu apa semua, tak ada lah. Kenny pula bagaimana? Perempuan suka Kenny? Dia orang suka saya punya boroi lah. Tiada lah, tidak diminati orang lah. Syuk, kau punya jalan cerita aku, alamak, wow, the ups and downs of your stories. Aku kadang orang nampak luaran kau kan, orang nampak daripada especially media ni yang banyak twist dan banyak juga betul, tapi banyak yang twist lah, mensensasikan lah kan. So aku tengok macam banyak orang macam aku sudah kenal Syuk. Jadi aku bila kenal jumpa macam betul kawan-kawan cakap macam kau ni fake sebab bagusnya Syuk ni kan, begitu kan. So tapi media pula nampak dan juga naratif. Okay, for example ini contoh lah, tadi kita ada klien, lepas ni kamu dengan siapa gitu kan. So orang bilang dengan Syuk Sari mana?
Yang shoot Raja Lawak. Oh, yang controversial. Dia terus cakap macam tu lah. Oh, yang lain pun Tadi. ikut, yang lain pun. So maksudnya diorang lebih kenali kau dengan Betul. Tapi sedangkan man to man, aku sendiri cakap lah, aku sendiri adalah, so kita ni kadang-kadang cepat sangat menilai. Terus diorang judge by its cover lah. Ya, betul. Sedangkan bila kau kenal Syuk, kau tengok Syuk dia sudahlah bukan jilat pantat lah, Yes. tapi dia hardworking person. Dan aku rasa apa yang kau buat selepas kau jatuh dengan Saga, kau kena begini, kena hantam itu ini, tiada orang mau ambil kau di industri, and then kau build up kau punya diri sini. Bagi aku sangat respect lah bro. Tapi Ricardo, aku nak betulkan satu persepsi lah. Aku takut pula bila kau cakap macam Syuk baik ke apa, nanti tiba-tiba orang ternampak benda yang tak elok. Edit. Tak mungkin. Sebab pada aku sekarang apa yang aku pegang, dia bukan kata aku nak cakap sekarang ni Syuk Saha ni baik. Tak, tapi aku cakap satu, mungkin kali kedua aku gagal dalam perkahwinan aku. Tak semua orang nak gagal bro. Betul, aku pun tak nak gagal. Cuma benda tu dah tak dapat nak dielakkan macam tu apa semua. Cuma apa yang aku rasa sekarang, diri aku untuk my personal lah. Aku rasa aku cuba nak baiki diri aku, bukan untuk orang. Tapi lumrah manusia ni, kadang-kadang aku pun bertanya seorang ustaz tau. Sebab aku tak malu untuk nak cakap. Kadang-kadang kita terasa macam kita bertaubat, tapi kadang-kadang kita buat benda yang sama. Kita akan terjatuh di benda yang sama. Kadang-kadang kita ada juga buat salah. Kita tak akan jadi perfect. Sampai aku pun tanya ustaz tak apa ke bertaubat dan buat lagi, bertaubat dan buat lagi, bertaubat dan buat lagi. So aku dapat satu jawapan yang mungkin aku rasa aku nak share dengan korang. Apa ustaz punya jawapan? Ustaz tu jawab, kalau engkau bertaubat dan kau dapat perfect istiqomah, maksudnya engkau dah tahap nabi-nabi. Maksudnya kau memang dah baik gila, high level. Yes. Sebab memang itu fitrah kita yang kita akan tergelincir. Lepas tu aku jumpa satu video, satu ini aku ada share dengan kawan-kawan, tapi kali ni aku nak share podcast. Dia tentang orang yang buat salah dan selalu bertobat. Dia ibarat seorang yang ada dalam satu bilik kawasan putih, kaki dia melekat cat minyak. Dan masa tu lantai tu penuh dengan cat tapak kaki. Dia pegang satu mop, dia cuba cuci seluruh bilik tu. Tapi bila sampai satu part kawasan lain bersih, setiap kali dia cuci ke sana akan ada bekas tapak kaki dia yang baru. Dia cuci ke sini akan ada bekas tapak kaki dia yang baru. Tapi apa beza dia? Dosa-dosa dia yang banyak yang lain tadi Dah bersih. Dan effort dia maksudnya dia tak berhenti daripada orang yang tetap pijak yang kotor, dia terus biar kotor. Aku mind blow tu. Betul tak? Betul tak? Sebab kita memang kadang-kadang kita terasa tau. Kadang-kadang even aku sendiri akan terasa macam aku dengan Tuhan ni dikira macam mana sebenarnya. Aku tobat, aku minta maaf dan terus buat salah, minta maaf lagi dan terus buat salah. Tapi ustaz cakap memang itu dia. Tuhan memang nak kita tahu yang kita perlukan dia. Dia tak perlukan kita pun, sama macam solat kan. Kita solat tu bukan sebab Tuhan perlu kita solat. Kita yang memang perlu solat. Itu lah. Aku tak boleh nak labelkan kata aku dah baik, tak. Cuma beza yang aku rasa aku boleh share dengan korang. Dulu sampai satu tahap yang aku rasa aku buat salah, tapi tak pernah rasa takut ketika buat salah. Tak pernah bro. Aku pernah sampai satu tahap yang aku buat salah, tak ada rasa takut. Esok nak buat lagi. Seram Esok nak buat lagi. Gila bro. Gila. Sekarang lain lah rasa dia. Kita dapat rasa lah. Tipu lah kalau tak ada buat salah. Tipu. Tapi at least tahu lah benda tu salah. Dia yang takut apabila sampai satu hari engkau salah, kau rasa engkau betul. Itu menakutkan tu. Betul lah. Itu menakutkan tu. Itulah. Semoga itulah dia. Jadi aku bukanlah nak kata aku baik. Cuma aku cuma nak kongsi yang perjalanan aku untuk aku bangkit balik. Dia bukanlah bangkit balik, dia cuma perjalanan yang patah balik. Cuma sekarang ni aku buat balik benda yang aku perlu buat. Itulah dia. So itulah cerita U-turn kau. Saya suka betul analogi yang mop dengan cat minyak tu. Ya, memang itulah. Serius.
Wow. Deep lah. Itu shorts material. betul. Itu shorts material. Yeah. Kita berbalik kepada kau punya cerita bisnes di Singapura. Kau semakin ramai followers ataupun orang pengikut lah, pembeli lah, consumers kau beli kau punya produk di sana. Nasi kerabu kau hari tu bazar Ramadan pun sebulan kau berniaga di situ. Sebulan nasi kerabu, sebulan perfume, sebulan golden bow, Chinese roti. How do you manage kau punya ni company kau ni, small company kau ni kira? Ini aku cakap, aku ada kawan-kawan yang sangat baik. Okay. Ini pun sebenarnya rezeki. Ini pun rezeki aku. Untuk Golden Bow, aku ada kawan-kawan yang sangat hebat, yang sangat memahami. Aku ada Acito, Suhari, Nina Businessman semuanya. Tokinas, itu semua businessman. Untuk aku punya nasi kerabu, aku ada Adam. Dan dengan Adam ni sebenarnya adalah antara partner aku yang paling aku rapat. Baik. Walaupun bisnes kami ni belum satu bisnes yang besar, tapi Adam ni adalah orang yang selalu dia akan jadi satu part di mana kalau aku perlu orang yang ada untuk bagi aku positive vibe, dia ada benda tu. Jadi aku dah tak risau benda tu. Saudagar Temasek aku create. Sebenarnya dia ada satu pandangan yang jauh. Bawah Saudagar Temasek ni sebenarnya aku bayangkan ada satu pecahan-pecahan, satu bisnes-bisnes kecil yang dapat membantu bisnes-bisnes lain. Dan salah satu yang kami berjaya sebenarnya adalah Saudagar Balang ni lah. Sebab apa aku wujudkan Saudagar Balang ni? Sebab partner dia masa tu dia mengadu kat aku, kata dia betul dia tengah dalam kesusahan. Dia kata dia teringin nak masuk untuk penetrate, nak buat satu market yang besar. Dan kebetulan masa tu kami pula bisnes time Ramadan hari tu, Alhamdulillah. So aku rasa okay, kalau kau ada bisnes yang kecil dan kau yakin bisnes kau ni boleh pergi jauh, kita buat sama-sama. Sebab aku pernah berjumpa dengan seorang ni, dia buat satu bisnes, di bawah bisnes dia tu bisnes lain yang semua dia collab saja. Collab saja. Dia collab. Dan bisnes dia sekarang making sale lah, dia punya revenue 60 million per year. 60 million per year. Contractor dengan collab saja. Sebab betul dia punya pandangan. Dia kata kita ni kadang-kadang kita tamak. Kita rasa kita boleh buat sendiri. Jadi bila kita tengok, kita rasa benda tu aku boleh buat dah. Lebih baik aku buat sendiri. Buat apa aku nak share dengan orang. Padahal dia tak tahu pengurusan tu. Engkau boleh ke uruskan 8-10 benda di bawah engkau seorang? Betul. Satu orang. Tapi apabila engkau tahu engkau ada orang yang memang dia ada bisnes dan dia dah power, cuma dia perlukan injection kau, dan mungkin dia perlukan engkau punya fund sedikit, engkau bantu, dan engkau mungkin boleh percaya dia, kau pergi sama-sama apa? Betul. Smart businessman. Sebenarnya ini dia kata adalah konsep Melayu lama. Konsep perniagaan Melayu lama. Orang Melayu dulu macam tu, bantu membantu kan, saling bantu membantu. Butter kau tak ada, aku support. Aku support sama-sama. Dan sebenarnya aku rasa di dalam Chinese punya style business pun kebanyakan macam tu. Kalau diorang gerak, diorang akan gerak berkumpulan, diorang akan gerak. Dia takkan pergi solo. Mungkin akan ada satu kepala dia yang mungkin boleh tengok dekat bawah, tapi kebanyakan bisnes tu dia akan bagi budak-budak dia yang akan handle. Jadi dia lebih mudah. Tapi cuma satu itulah, kepercayaan, trust yang kita nak cari. Dan itu juga yang aku tengah belajar. Itu bisnes Melayu yang lama. Yang Melayu sekarang ni, lepas orang naik, dia pijak. Hantar barang. Tapi aku bercerita pasal tu, Syuk. Okay, orang nampak kau ni tengah build up balik. Lepas tu kau sudah dalam keadaan kira sudah bersistematik dari segi bisnes kau, dengan mental health kau yang kau lalui. Adakah orang masih benci kau dan mau pijak kau, masih buat benda yang tak sepatutnya untuk kau? Setakat ni jumpa tak lah, Ricardo. Alhamdulillah dia tak macam dulu. Cuma yalah, baru juga yang aku viral tentang aku punya penceraian yang kedua. So aku pun faham, cuma komen-komen negatif dah tak banyak macam dulu. So sebenarnya aku pun masih mengharapkan doa-doa orang. Sebab kadang-kadang kata-kata ni boleh jadi satu doa. Betul. So cuma kali ni aku tengok satu benda yang positif, orang
faham. Dan aku pun memang jadikan platform media sosial aku tu bukan platform untuk aku berbalah, untuk aku nak mengatakan pihak mana-mana. So aku betul-betul jadikan platform media sosial aku tu platform untuk aku berniaga. So itulah. So alhamdulillah aku tengok tak seteruk yang dulu. Okay. Kau ada plan buka physical business tak? Macam buka kedai lah kiranya. Setakat ini masih belum lagi. Sebab aku takut, sebab semua benda sekarang dah main online. Betul. Sekarang ni semua dah main online. Kau nak apa? Kau nak beli kicap pun kau dah boleh dapat online. Sambal pun. Apa kau nak? Dalam bilik ni kau sebut je mana benda yang tak boleh dapat online. Betul. CCTV, aircon, banner pun dah online. Jangan tu, bakul pun orang beli online. Bakul pun online. So macam mana kita nak buka physical store? Tapi bukanlah maksudnya kita menidakkan konsep physical store. Betul. Cuma kita ni yang tak ada bajet. Macam aku tak ada bajet. So daripada aku ambil risk, betul, daripada aku take a risk dalam satu amount yang besar untuk aku buat satu physical store, lebih better aku cari konsep yang macam ni dan kita penetrate event-event dulu. Sebab satu sekarang online memang jalan, dan sekarang ni event cukup banyak. Betul. Cukup banyak. Aku tengok dekat Sabah ni pun saja dah beberapa banyak event. So Betul. ada peluang kita berniaga macam tu, kita berniaga lah macam tu. Dan aku sebenarnya masih lagi mencari bisnes-bisnes kecil yang nak ajak saudara temasik bersama-sama. Dengar kamu tu orang Sabah yang tengok ni boleh kontak kami. Sebut kami filter dulu. Ambil 20% dulu baru bagi. Tapi kalau kamu engage untuk bisnes, kamu rasa determination kamu ada background dan knowledge, dan kamu rasa kamu boleh bawa something, dan kamu rasa kalau kamu boleh engage dengan Syuk untuk bisnes, why not? Memang dia ada, of course pun ada cerita yang mana kalau ada bisnes, why not bring me in, begitu. So betul. boleh try engage. Sebab Syuk ni aku tengok sangat open dengan bisnes dan juga bina balik empire Syuk lah kira, saudagar dia. Amin. Okay, cerita pasal kau punya event ni di Tuaran ni. Kau terjumpa boy tadi kan, lepas tu kau tiba-tiba dia sudah bisnes lama dan kau terus join in, tengok macam mana. Berapa hari sudah di Sabah, bro? Okay, hari ni hari Sabtu dah hari keempat. Hari keempat di Sabah. Hari pertama kita tengok slow sikit, tapi kedua, ketiga, keempat hari ni dia graf dia makin naik. Okay. So dekat situ aku yakin, aku rasa Saudagar Balang ni boleh diteruskan di Sabah. Ada banyak event sebenarnya di Sabah ni, specifically KK itself yang it's the hub, man. Hub. Dia ada banyak event-event, bazar-bazar. Aku rasa ada jalan juga, kita boleh bantu juga. Boleh DM, boleh bagi tahu kat Ricardo boleh sampaikan. Boleh. Kita Saudagar Balang memang berbesar hati nak masuk, nak join. Dan aku rasa aku akan bawakan nasi kerabu untuk datang ke sini juga. Itu antara salah satu plan tu. Bawa nasi kerabu ke Sabah. Oto lapar. Si kerabu sedap tu. Sedap tu. Sini kalau ada aku makan juga tu. Syuk, kalau kau kena bagi peluang lah, tiba-tiba ada producer TV besar, Astro lah tiba-tiba. Syuk, it's about time lah. We need someone yang baru-baru ni masih kerek lah, bermasalah itu ini. For example lah, contoh, we wanna bring you in. Dan saya percaya kau sudah berubah. Mungkin kau sudah kenali apa yang sudah pernah berlaku, dan kau kenali ini industri. Aku bagi kau satu show. Apa show yang kau akan buat, Syuk? Aku rindu konsep I Can See Your Voice. Aku sangat rindu. Dan aku pernah WhatsApp pun cakap, boleh ke saya nak jadi guest? Benar, tak dijawab pun. Tapi itu yang tak reply tu. Tapi sebenarnya rindu I Can See Your Voice. Dan lagi satu, untuk cakap macam ni, siapalah kita kan. Sebab dia, aku bila pergi umrah yang terbaru, dia ada satu. Kau selalu pergi umrah, bro? Bukanlah baru 4 kali. Selalulah tu. 4 kali banyak tu. Yang kali keempat yang aku pergi dekat Tiang 21 dekat Masjid Nabawi, aku ada seorang Dr. Ariful Bahri. Dia ada bercakap tentang konsep rezeki yang orang Malaysia, orang Indonesia. Dia pakar hadis. So dia berkongsi tentang rezeki yang kata-kata dia tu aku suka gila. Rezeki ni
dia akan buat engkau rasa tenang apabila engkau rasa rezeki itu memang mutlaknya daripada Allah. Sebab benda ni aku try tapi bukanlah kadang-kadang boleh dapat sepenuhnya. Masa Ramadan hari tu, Ramadan hari tu kami berniaga kan. Dia kau berniaga lah. Memang macam mana sekalipun kau buat apa semua, kalau lah andai kata satu hari tu itulah rezeki kau, itulah dia. Dia memang betul lah. Memang dah tertulis macam tu. Kadang-kadang kita rasa diri kita ni yang power. Sebenarnya hari ni aku power ni, ayat aku manis ni, sebab tu orang power. Bila esok tu tiba-tiba, kenapa ayat aku tak manis ni apa benda aku buat tak cukup? Sebenarnya tak bro. Sebab memang dah tertulis rezeki kau hari tu memang 200 spek. 200 spek lah. Cuma Tuhan memang nak engkau berusaha. Tapi memang tertulis itu. Yang menggerakkan orang yang datang beli itu dia. Itu dia. Itu memang datang dari Tuhan. Siapa yang pernah berniaga Singapura dia faham. Sebab kalau kau fikir gila-gila, kalau engkau tak faham rezeki ni konsep dia mutlak pada Allah, engkau boleh gila bro. Sebab engkau bayang, itu baru kalau kita konsep berniaga. Katakanlah kalau konsep syuting lock engkau. Katakanlah satu program cakap, Syuk, hello, kita orang nak lock engkau ni sekian hari bulan, kita nak bayar engkau 30,000 untuk satu season. Engkau dah prepare apa semua ni, cantik lah, memang dah tolak job apa semua. 3 hari lagi nak jadi, 3 hari lagi nak shoot, tiba-tiba call, Syuk, sorry Syuk, kita ambil orang lain lah, producer tak nak ambil kau. Alamak, 30,000 bro. Takkan kau tak jadi gila bro. Betul. Engkau mesti akan maki, kau akan cakap apa semua. Itu yang aku pernah lalui dulu, dan aku pernah maki juga. Tapi bila aku faham konsep tu, ada pernah berlaku satu hari kami buat nasi kerabu 118 paket tak terjual. Setiap hari kami buat 300, 400, kadang-kadang tak habis 15, kadang-kadang tak habis. Itu biasalah. Biasalah kan. Satu hari 118 paket tak habis. Banyak tu. Aku teringat balik kata-kata tu. Masa tu aku cakap dengan partner aku, 2 minggu pertama dia dah bagi kita hit habis. Tak kalah satu hari 118 paket tak habis, kita nak bising. Betul. Dan tahu tak yang lagi dahsyatnya, hari yang 118 paket tak habis tu, hari Isnin tu adalah sebelum tu kami pernah bercakap kata, hari Isnin ni kita akan buat nasi kerabu, kita nak bagi orang makan free je. Ada cakap gitu. Kami terlupa. Hari Isnin tu 118 paket tak habis, 118 paket tu bagi free je. Wah, macam ibarat dia sudah booking lah. Aku dengar tu. Gila kan? Gila. Maksudnya itu bro, konsep dia. Engkau pergilah, engkau cakaplah macam mana pun, selagi engkau ada keakuan yang sebenarnya aku siut yang power. Bukan. Betul. Dia memang kau dah tertulis. Katakanlah hari ni aku datang kat sini, memang rezeki dia kita bersama. Kalau kata memang kita tak bersama, silap-silap tadi kita berlaku, Ricardo sorry lah, memang tak boleh lah. Betul. Mesti kita akan marah punya bro. Sial si Syuk ni. Dan lock kita tiba-tiba tak jadi gemuk ni. Kita cancel dia. Tapi kalau kita percaya konsep rezeki tu, so Dr. Ariful Bahari dia cakap apa? Hidup kita akan tenang apabila kita percaya rezeki tu memang mutlaknya daripada Allah. Redha. Kita akan tenang bro. Kita akan tenang. Dia jadilah apa pun, kita akan tenang. Sebab kita dah memang tahu, ni memang bukan rezeki aku. Sudah terima dari awal. Kalau kau expect kau berniaga ni terutamanya lah, kalau kau expect yang at least yang kau untung sepanjang masa, kita kena tahu bahawa kadang-kadang memang berat. Kita ni tahu cakap je. Yalah. Kadang-kadang kalau dah masuk hari ketiga, takkan syahadat rezeki ni memang kalau Singapura tahu ya. Wah, lantai luas. Kita kan kalau Singapura kan kira tak ramai orang kan. Alamak, lantai luas saja expo. Macam mana ni kan? Hari kedua, hari ketiga, alamak lantai luas. Kadang-kadang susah juga nak terima yang rezeki tu memang mutlak kan. Cuma try lah. Aku sendiri pun sebenarnya susah nak terima. Cuma kadang-kadang bila aku cuma ambil ayat tenang tu. Betul, dia akan tenang. Dia akan tenang. Gila engkau 118. Kalau tidak mau tak bertumbuk aku ngadam. 118 paket siot tak habis. Tapi bila cakap balik benda tu, Adam, sebab kita tenang lah. Sebab memang kita janji pun nak bagi. Betul. Dia ada beberapa benda yang aku rasa macam real lah bro. Dia bagi peringatan direct tu. Direct bro. Oh man, My goodness.
Syuk, kau punya plan, Syuk, what is your next plan in the future? Kau rasa kau mau venture dalam bahagian mana lah sekarang ni? Aku rasa kau memang sekarang into business. Apa business yang kau mau venture? Kau nak mau keluar macam attire ataupun baju? Nak teringin. Kalau ada Ricardo bagi tahu. Okey, macam aku cakap, wujudnya Saudagar Temasek ni ketika puasa dulu, sebenarnya plan dia ialah di bawah Saudagar Temasek ni akan ada beberapa bisnes kecil yang dikiri oleh Saudagar Temasek. Okey. Jadi untuk yang dalam plan sekarang ni, sebenarnya di bawah Saudagar Temasek ni sendiri dah ada Saudagar Kerabu, dia akan ada Saudagar Perfume yang aku buat perfume tu, dan insyaAllah bulan 6 ni mungkin akan ada Saudagar Barber, satu barber yang akan kita start dekat Penang, Saudagar Balang juga kat sini, dan dengan Ricardo Saudagar kita akan Kinabalu. Saudagar Kinabalu. Saudagar Kinabalu. Nanti kita bincang off cast lah. Boleh. Sedap pula nama tu kan. Saudagar Kinabalu sedap. Sedap tu. Sedap. Kita launch di Gunung Kinabalu. Kena naik dulu. Ayam sudah sampai. Takkan kita tak sampai? Ayam sudah sampai? Ayam sudah sampai. Viral video tu. Ayam boleh sampai. Ayam boleh sampai. Syed Saddiq sama Bella boleh sampai pakai baju Melayu. Takkan kita tak boleh. Saudagar Kinabalu mesti boleh punya. Boleh. Kita hint sikit tak jual sokin kan. Cerita belakang nanti. Seminggu sekali tu podcast ini. Time lagi. Podcaster keempat. Syuk, aku amazed dengan cerita kau. Aku sudah dengar OLG full episode. Lepas tu aku follow. Kita memang OLG punya followers daripada dorong awal sampai sekarang, dan kita banyak belajar dan adapt macam mana dorong buat dorong punya podcast, macam mana dorong business and monetize dorong punya podcast. Lepas tu kita dengar juga dua podcast. Lepas tu kita dengar Lepak Bapak. Kita dengar cerita kisah-kisah kau lah di mana-mana podcast ini, dan juga mana-mana editorial yang pick up. Dan aku amazed dengan cerita dia. Setiap kali tu dia tidak kira macam ni sudah cerita yang lama, ni sudah cerita yang setiap fresh, sebab something yang setiap baru. kali banyak kontroversi baru. Kau akui ya. Tapi kita mampu merancang, bro. Betul. Tapi itulah sebenarnya aku pun perlukan doakan yang baik-baik untuk aku. Sebab sejujurnya penat, bro, untuk hidup dalam satu kontroversi. Penat. Aku pun tak minta macam tu. Aku pun sebenarnya macam yang lain. Kalau boleh, aku pun bukannya nak jadikan satu perkahwinan. Sebab aku ada baca komen, orang cakap wah, perkahwinan pada dia macam satu permainan. Okay. Sakit tak? So, mungkin sebab iyalah apa yang aku buat tu macam terkejut juga. Sebab yang untuk penceraian kali ni, aku bercerai pun di dalam telefon. Masa tu aku di Thailand. Itu yang viral tu. Itu yang viral. Tu macam mana media boleh pick up? Sebab yalah. Okay. Ada orang yang sebarkan kan. So pada aku pun tak nak benda macam tu, bro. Siapa yang mahu, kan? Sumpah, kalau boleh sebenarnya aku dah tak nak tengok dah Syuk Sahar ada di dalam paper. Aku dah tak nak tengok Syuk Sahar ada dekat tajuk M-Star. Sebab sebab bukan saja aku nak kena menghadap netizen, mak ayahku sendiri. Yalah, pun betul. nak kena hadap Keluarga sendiri, keluarga, nak kena hadap dengan jiran-jiran, kawan-kawan. sebab dia hidup ni sebenarnya bukan tentang kita. Hidup ni tentang kita dan keluarga dan semua orang. So aku pun tak minta. Jadi doakanlah juga yang baik-baik untuk aku. So aku pun teringin untuk ada satu keluarga yang baik ke depan. Kalau kau tanya aku, Ricardo, untuk sekarang mungkin daripada segi stabilnya hidup, sukses apa semua ada, tapi yang aku rindukan adalah keluarga. Okay. Yang aku rasa aku masih kurang dan aku masih belum dapat adalah keluarga. Keluarga. Aku teringin benda tu. So kawan-kawan kau sekarang adalah keluarga kau lah, kan? Alhamdulillah. Kita dah macam family. Pandai kau put. Kita akan nampak dan lihat Syuk ataupun Saudagar Kinabalu ni selalu di Sabah, InsyaAllah. Di coming events. Dan dia sudah, kita tengoklah sedapkan dak airnya kan. Kita mau try lah kan nanti kan. Esok last day. Esok last day. Kena datang. Yang live ni, yang di TikTok ni, kalau ada boleh datang di Tuaran, Syuk ada. Syuk ada. Esok last day. Confirm ada. Sebelum apa-apa, aku mau tanya kau, apa perkataan Sabah yang kau pertama kali belajar selain bitas?
Selain Bitas. Minta puji. Oh, minta puji. Bitas. Okay. Bitas you. Takut siul. Takut you Bitas. Okay, minta puji lah. Aku ingat tontolo. Itu orang bukan Sabah mesti kena ajar itu dulu. Tontolo. Pasal sebut lagi. Dia bawa kelubi bro. Bukan ya. Bro, thank you for your time bro dengan Kinabalu Podcast. Siok ba? Thank you so much for your time dengan kami. Macam dah cukup. Dia macam kita borak-borak. Aku dah sangka betul-betul. Aku kenal Syuk memang daripada Singapore dan kenal daripada OLG dan selalu Kita jumpa banyak DM. dan aku selalu support. Aku akan repost sebab kita ada banyak followers di Singapore kan. Aku akan repost, aku support sebab kita dah boleh judge orang directly macam gitu. Betul. So aku dah sangka dia boleh. Jarang lah. Tidak. Kalau dalam 10 ataupun dalam 100 artis lah atau orang selebriti ni kau akan setengah yang akan reply. Maksudnya 0.5 saya akan reply. Tak sampai 1 pun. Tapi Alhamdulillah Syuk dia reply. Dia ni Wow. dia voice chat. Kadang kau tak macam betul lah Syuk sehar ni gitu kan. Tapi dia very down to earth lah. Kamu pun nampak sendiri sini. Apa kamu punya soalan pun dia jawab. Apa-apa soalan pun dia direct. Dan tak tapuk-tapuk lah orang Sabah bilang. Ada soalan kan? Bertapuk. Tapuk kan? Ya, Tahu apa? bertapuk. Siring tahu siring. Siring tak tahu. Tahu tepi. Oh, siring tepi. Ya. Ada. Yang perkataan biar dah. Itu jangan. Itu janganlah. Cuma. Tiada soalan di sini. Okay. Cuma ada komen-komen. Dia bilang yang tadi bro kata apa ni family adalah family. Okay. M Azhar Jah sini dia bilang yes, family first show. Pendengar pun agree. Ya. Bahawa family itu penting. Betul. Sampai betul. Aku pernah cakap pada kawan aku sendiri, kalau anda kata Tuhan nak kabulkan aku satu permintaan, yang betul-betul aku minta sekarang adalah family. Wow. Sebab kekurangan benda lain kau masih boleh untuk Betul. cari. Tapi bila kau kurangnya family, sunyi dia lain macam. Oh, sunyi dia lain macam. Macam bro. Syuk, thank you for your time Syuk. Aku respect kau. Aku doakan. Tadi kau balik-balik cakap pasal doa. Kau balik-balik pasal U-turn dan sebagainya. Aku faham. Aku percaya yang kau sudah belajar daripada kesilapan. Kita ni manusia biasa. Semua orang buat silap. Aku buat silap, Ken buat silap. Even Nabi pun buat silap. Tapi kita jangan samakanlah ataupun bandingkan dengan mereka. Jauh beza dia. So kita semualah, kita U-turn kalau boleh U-turn. Kita carilah balik ke fitrah dia lah yang asal. Patah balik je. Reset balik dan self-reflect. Kita yang jangan sepatutnya. rasa bila kita dah buat salah tu kita dah jadi sehina-hinanya. Sampai kadang-kadang aku kadang-kadang pelik bila ada orang yang cakap macam aku dah macam ni, dah susah dah nak patah balik. Siapa kita untuk kita tahu? Betul. Betul juga kan. Kau Tuhan kah? Sebab ada orang yang rasa macam aku sendiri ikut dulu pun aku rasa macam aku dah jauh dah ni. Kadang-kadang nak patah balik ni susah ni. Mindset Tak bro. Sebenarnya patah balik tu tak susah. Nak kekalkan tu susah. Tapi dia memang lumrah. Untuk kau tergelincir jadi balik lumrah. Sebab itulah adanya Allah yang untuk kita bercakap dengan dia, minta ampun dengan dia, sedar dengan apa yang kita buat. Itulah dia. Wow. Sampai di sini podcast kita tutup di sini. Banyak pelajaran yang kamu boleh belajar. Dan ambillah iktibar mana yang sepatutnya. Betul. Yang baik ambil, yang tontolo tadi jangan ambil. Dari saya pula a little bit of appreciation dari saya lah. Saya nampak Syuk di screen, di audio, media audio semua. Itulah kontroversi pahit manis semua tu saya dengar. Tapi tonight ya, kau nampak sebenar kan? Syuk yang macam mana? sebenar. Aku selalu kasih tahu dia bagus. Ya betul. Dia selalu jual lah. So bagilah dia business. So I respect you bro. Jangan bro. I respect Jangan bro. Kau punya hustle, kau punya apa yang kau lalui, dia sama-sama berikan. kita bro. Sama-sama. InsyaAllah. I get it man. And thank you so much. Thank you Kenny. Sangat humble. I love Syuk. Let's go.
Kau straight kan Ken? Dia single juga tu bro. Sebenarnya ada soalan tadi, tapi saya skipkan saja. Dia macam tidak. Jadi kau bilang kan straight kan. So tadi ada soalan. Sebenarnya lelaki atau perempuan yang selalu di M Show? Jangan jawab. Jangan jawab. Nanti M Star pick up dalam sini. Masih straight walaupun dia gagal. Masih straight. Kalau di Sabah bukan M Star, Sabah Info yang pick up. Thank you so much Syuk. Thank you so much Kinabalu Podcast, number 1 podcast in Sabah, super legit. Yeah, let's go. Baik, podcast ini dibawakan kepada anda oleh air minuman paling pure, refreshing nombor 1 di Sabah, Covec Water. Diperoleh dari sumber asli yang tulen dan segar, Covec Water adalah pilihan nombor 1 anda. Tempah atau order Covec Water untuk majlis anda walaupun mahupun di hotel, resort, kafe dan institusi anda di www.covecwater.com atau email mereka terus di covecofficials@gmail.com. Anda juga boleh terus WhatsApp mereka di talian 0109-271 0109-271. H2O. Yes, saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Syuk Saha. Kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Ciao. Ciao. Bella. Sipping moonshine, sunglasses at top high. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarap ng braso, sumarap, wala ito.